Satu hari satu masalah. Okey, dekat depan kita ni ada grinder, ada water pump. Hari ni kita nak cerita pasal kedua-dua ni biasanya akan dijanakan dengan menggunakan plug dekat rumah tu ataupun dijanakan dengan elektrik. Jadi kalau kita tak ada elektrik, macam mana kita nak janakan kedua-dua mesin? Sebab apa? Kadang-kadang lah kalau untuk orang dekat luar, untuk orang buat kerja dekat luar tak ada elektrik, macam mana dia nak pakai benda ni, betul tak? Takkan nak pakai bateri punya. Okey, hari ni saya nak cerita pasal generator ataupun genset lah. Dia generator, genset, nama yang sama lah lebih kurang. Jadi, macam mana kita nak memilih genset dengan betul? Sebab apa? Kalau kita tersilap beli, tersilap pilih, minta maaf. Barangkan korang ni, barang elektrik korang ni, kemungkinan tak boleh berfungsi dengan baik. Okey, pada permulaan sekali, pada mula-mula sekali, kita kena tahu barangan elektrik yang dekat rumah ataupun perkakasan yang dekat rumah biasanya akan dijanakan dengan satu, kalau macam ni kita panggil carbon motor. Okey, kalau jenis-jenis macam ni kita panggil carbon motor, dan yang jenis water pump macam ni kita panggil induction motor. Okey, carbon motor, induction motor. Dua-dua mesin yang berbeza tapi menggunakan tegangan yang sama. Apa maksud tegangan tu? Okey, biasanya kalau macam ni, kita punya grinder ni, daripada statik untuk kita start pusing dia sampai kelajuan maksimum dia menggunakan tegangan sebanyak 3 kali ganda daripada dia punya kapasiti ataupun power rated ni. Sebagai contoh, kalau dekat sini power rated dia adalah 850 watt. Jadi bila kita nak start on ni, dia akan menggunakan kuasa 3 kali ganda daripada power rated ni. Sebagai contoh, 850 kita kena darab dengan 3 akan jadi 2250. Dan jadi kalau korang nak beli genset, pastikan sekurang-kurangnya ada 2250 watt untuk menjalankan sebiji grinder ni. Tapi jangan risau, bukanlah kita cakap 2250 tu pakai sampai habis, tak. Dia untuk memulakan pergerakan saja. Memulakan pergerakan dia akan tarik 3 kali ganda. Tapi kalau dia dah statik, dia akan menggunakan power rated asal iaitu 850. Jelas tak jelas? Okey, sama juga macam kita punya water pump ni. Water pump ni menggunakan 370 watt. Start dia nak on, dia akan kali 3. Akan menggunakan 3 kali ganda, iaitu kalau 370 watt darab 3, 1110 watt. Jadi kita kena ingat, kalau kita nak beli generator, kita kena tahu berapa kapasiti yang kita perlukan dekat tempat tu, tempat yang kita nak buat kerja tu. Sebagai contoh, kalau kita dekat pasar malam, korang memerlukan berapa biji lampu? 100 biji lampu. Okey, 100 biji lampu. Okey, satu lampu biasanya kita akan kira 30 watt lah. Senang cerita lah, 30 watt. Itu terang gila lah. 30 watt kita darab dengan 100 biji, dia akan menggunakan 3000 watt. Sebab apa? Kalau untuk lampu ni, dia tak perlu darab 3. Sebab lampu ni dia barang elektrik, barang elektronik, dia tak perlu darab 3. Dia kalau nak darab pun darab 1.5 saja. Dia tak ada mengganggu sangat dengan kuasa tu. Sebab apa? Kalau lampu, dia tenaganya kecil je. Dia bukan macam kita punya enjin ni yang menggunakan kuasa tegangan yang tinggi. Okey? Jelasnya sekarang korang dah tahu, bila korang nak beli generator, korang kena tahu kalau barang bermotor kena darab dengan 3. Barang elektronik korang kena darab dengan 1.5. Okey, jelasnya satu hari satu masalah selesai. Kalau sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.